Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula ke channel saya. Alhamdulillah, video kali ini ialah bahagian ke-9 travelog umrah kami. Dalam bahagian kali ini, kami akan kongsikan pengalaman menziarahi beberapa tempat bersejarah di kota Madinah dan sekitarnya. Antaranya ialah Masjid Quba, Ladang Kurma Ahmad dan juga Jabal Arumah. Tempat-tempat ini bukan sekadar lokasi pelancongan, tapi syarat dengan nilai sejarah dan spiritual yang menghubungkan kita dengan perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat. Pagi ini kami berkumpul di hadapan hotel menunggu bas yang akan membawa kami ke destinasi pertama, iaitu Masjid Quba. Semua kelihatan teruja. Cuaca pagi di Madinah yang nyaman menambah semangat untuk memulakan ziarah hari ini. Apakah anda baru? Alhamdulillah, insyaAllah. Alhamdulillah. Semua dah sarapan ya? Ya. Belum. Masih dengar belum tu? Sama belum tu? Bocik belum? Kena tidur lagi ke masjid. Tak ada. Okey, Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada pagi ini InsyaAllah kita akan melaksanakan ziarah. Kita akan melaksanakan ziarah di luar kota Madinah. Kita tengok betul tak ada Masjid Quba ni, kalau yang semalam sewaktu ziarah dalam, saya telah katakan bahawa kita boleh pergi daripada masjid tu, boleh berjalan kaki sahaja untuk pergi ke Masjid Quba, ataupun boleh menaiki bas, ataupun boleh menaiki pagi. Kita keluar daripada pintu 303 dia berada di depan maqam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia ada dia punya laluannya. Di sinilah, di sini. Okay. Kita tunggu sekejap. Okeylah, di sini belah kiri kita ni. Belah kiri kita ni waktu malam sangat hening ya. Kalau keluar daripada pintu kanan sana tu, keluar pintu kanan sana tu, ya, kita boleh pergi ke arah sana ataupun keluar daripada pintu sana, kita boleh pergi ke arah sini. Di sini namanya ya Wajhatul Quba, yang mana boleh melazimi hari minggunya, iaitu pada hari Sabtu. Alhamdulillah ya, untuk kita sekarang insya-Allah. Yang mana Rasulullah SAW melazimi pada hari Sabtu. Bahkan ada satu riwayat yang mengatakan bahawa hari Khamis juga hari Sabtu. Dan dia akan pergi ke Masjid Quba. Dia akan pergi ke Masjid Quba untuk salat duha, yang mana bagi dia ada waktu menaiki kenderaan dan ada waktu dia bagi dia akan berjalan kaki. Okey, Masjid Quba ni adalah masjid yang pertama yang Rasulullah SAW dirikan ya, selepas daripada hijrah baginda Rasulullah dan juga para sahabat. Juga musibah yang besar, iaitu banjir yang besar, yang mana banjir itu boleh membunuh kesemerahan umat baginda Rasulullah SAW. Ya, maka doa yang pertama itu Allah makbulkan. Doa yang kedua adalah agar tidak ditimpakan satu kemarau yang panjang, satu kemarau yang teruk. Yang mana kemarau itu Rasulullah katakan agar kemarau itu yang boleh membunuh keseluruh umat baginda Rasulullah. Itu juga Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan doa yang kedua. Doa yang ketiga, Rasulullah SAW berdoa agar tidak berlaku sebarang alla yukhalifa baina ummati, agar umat aku ini tidak saling berselisihan faham, saling bergaduh, bercakap ilah. Perjalanan dari hotel menuju ke Masjid Quba mengambil masa kira-kira 10 minit sahaja, dengan jarak lebih kurang 7.3 km. Sepanjang perjalanan dapat dilihat keindahan kota Madinah yang tersusun rapi, bersih
dan penuh ketenangan. Bandar ini bukan sahaja menjadi tempat suci umat Islam, tetapi juga destinasi yang penuh sejarah. Tempat di mana Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah dan membina asas masyarakat Islam pertama. Alhamdulillah, kami tiba di Masjid Quba, antara masjid yang sangat istimewa dalam sejarah Islam. Untuk sampai ke pintu utama, kami perlu berjalan sedikit dari kawasan parking. Kelihatan suasana yang sangat meriah, ramai jemaah yang datang untuk menunaikan solat sunat di sini. Masjid Quba terkenal dengan seni binanya yang indah dan menenangkan. Dikelilingi pokok tamar dan taman hijau. Suasananya sangat damai. Bagi yang naik tangga. Budak-budak naik. Boleh. Tahukah anda, Masjid Quba merupakan masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah SAW sebaik baginda berhijrah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah sendiri turut bergotong royong membinanya bersama para sahabat. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang berwuduk di rumahnya kemudian datang ke Masjid Quba lalu menunaikan solat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala umrah. Subhanallah, betapa besar ganjaran bagi mereka yang berpeluang menunaikan solat di sini. Okey, kasut bagi bapa. Kami mengambil kesempatan untuk menunaikan solat sunat 2 rakaat dan berdoa semoga Allah menerima perjalanan umrah kami ini sebagai amal yang diredai.
Masjid Quba telah melalui beberapa proses pembesaran, termasuk renovasi besar oleh Kerajaan Arab Saudi. Kini, ia mampu menampung lebih daripada 20,000 jemaah pada satu masa. Jom, kita. Selesai ziarah di Masjid Quba, perjalanan kami diteruskan menuju ke Ladang Kurma Ahmad yang terletak lebih kurang 3.5 km dari sini. Perjalanan hanya mengambil masa sekitar 6 minit sahaja. Inilah dia Ladang Kurma Ahmad, antara ladang kurma yang terkenal di Madinah. Di sini, pengunjung bukan sahaja dapat melihat sendiri pokok-pokok kurma yang tumbuh subur, malah dapat membeli pelbagai hasil kurma segar terus dari ladang. Tempat ini menjadi tumpuan para jemaah untuk membeli pelbagai jenis kurma dan hasil tempatan Madinah. Antara jenis kurma yang terkenal ialah ajwa, kurma kegemaran Rasulullah SAW, diikuti oleh sukari yang manis dan lembut, serta safawi yang lebih gelap dan bertekstur padat. Selain kurma, di sini turut dijual pelbagai manisan seperti coklat, madu, air zam-zam serta produk tempatan lain. Suasananya sangat meriah dengan penjual yang ramah dan mesra melayani pelanggan. Kami sempat membeli beberapa bungkus kurma untuk dibawa pulang sebagai buah tangan buat keluarga di tanah air. Dari mana? Malaysia. Malaysia dari mana? Cakap apa? Siapa nama abang? Adi. Jelly. Boleh. Coklat? Ini 250 acuannya. 5 kilo 400. Lahan baru mu. Kurma safawi banyak lagi. Boleh rasa.
Adik, abang. Perjalanan kami seterusnya menuju ke Jabal Arumah, sebuah bukit kecil yang terletak berhampiran Bukit Uhud. Perjalanan mengambil masa kira-kira 15 minit dengan jarak sekitar 13.4 km. Di mana tempat ini ada satu peristiwa yang sangat besar, iaitu telah berlakunya satu peperangan. Peperangan yang kedua dalam sejarah Islam, iaitu peperangan Uhud. Peperangan Uhud. Tak apa, nanti itu kata surah perang. Nabi telah dapat berita bahawa orang-orang kafir Quraisy dan juga Yahudi Bani Nadir ini datang ke kota Madinah. Maka baginda pun telah melihat bahawa kota Madinah itu pada waktu itu di sekeliling itu selamat. Ya, di sekeliling itu selamat. Sebab Al-Abbas, yang mana pada waktu itu pastinya Al-Abbas telah mendengar daripada orang-orang Mekah bahawa orang-orang kafir Quraisy, ya, mereka telah membawa satu gerombolan tentera seramai 3,000 orang. Satu gerombolan tentera seramai 3,000 orang yang datang menyerang kota Madinah. Datang menyerang umat Islam. Jadi pada waktu itu Rasulullah SAW hari itu mereka berkata baiknya kita berperang keluar. Berperang di luar. Jadi pada waktu itu Nabi telah dipujuk oleh orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik itu mereka yang dipujuk oleh Abu Salul, yang mana mereka ini memang pengecut. Yang mereka pun kata apa? Nabi, ya Rasulullah, perang ini dalam kota Madinah kan? Sebab apa dia tak nak ikut perang? Dia hanya nak tunjuk muka je. Jadi pada waktu itu ramai lagi para sahabat yang kata baik itu dalam keluar. Jadi Nabi pun mengarahkan dikumpulkan seramai 1,000 orang sahabat dapatlah kumpul. Ya. Tapi dalam 1,000 orang ni bukannya semua orang sahabat. Ada di antara mereka orang-orang Yahudi. Juga ada di antara mereka orang-orang munafik. Ya. Jadi pada waktu itu
Nanti setelah berjalan, dia sampai di satu tempat di belakang sana. Nama tempat tu adalah Haji As-Sayyidain. Haji As-Sayyidain di sana. Nabi di tempat itu Nabi kumpulkan sahabat-sahabat semua dan juga askarnya. Nabi buat semua cek. Nabi buat semua cek dulu. Nabi tengok. Nabi tu ni ada orang-orang Yahudi ni. Ada orang-orang Yahudi kat dalam. Inilah Jabal Ar-Rumah atau dikenali juga sebagai Bukit Pemanah. Di sinilah para pemanah Islam ditempatkan oleh Rasulullah SAW dalam perang Uhud yang berlaku pada tahun ketiga Hijrah. Bukit ini menjadi saksi kepada satu peristiwa penting dalam sejarah Islam. Apabila sebahagian pemanah meninggalkan posisi mereka kerana menyangka peperangan telah tamat, lalu menyebabkan pasukan Islam diserang dari belakang oleh musuh. Berhampiran bukit ini juga terdapat makam para syuhada Uhud, termasuk Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Rasulullah SAW yang gugur sebagai syahid dalam peperangan tersebut. Kami mengambil sedikit masa untuk mendaki ke puncak Jabal Ar-Rumah. Dari atas, pemandangannya sungguh indah dan penuh makna. Dari sinilah dapat dibayangkan kedudukan sebenar tentera Islam dan musuh Quraisy ketika peristiwa besar itu berlaku. Okey, sekarang mana saya nak
Selesai ziarah di Jabal Arumah, kami kembali semula ke Hotel Al-Sham Province. Perjalanan pulang mengambil masa sekitar 10 minit dengan jarak lebih kurang 7.3 km. Petang itu kami menuju ke Masjid Nabawi untuk menunaikan solat maghrib dan isyak secara berjemaah. Suasana di dalam masjid begitu tenang, dipenuhi cahaya lembut dan bacaan Al-Quran yang bergema di setiap sudut. Masjid Nabawi bukan sekadar tempat solat, tapi juga pusat ketenangan jiwa bagi jutaan umat Islam. Setiap kali berada di sini, hati terasa begitu dekat dengan Rasulullah SAW. Dengan itu, berakhirlah bahagian ke-9 travelog umrah kami. Terima kasih kerana menonton hingga ke akhir. Semoga setiap langkah dan ziarah yang kami lalui hari ini menjadi asbab keberkatan dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Jangan lupa untuk teruskan menonton bahagian seterusnya, bahagian ke-10 yang pastinya penuh dengan pengalaman menarik dan bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di episod berikutnya.